Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini Aiman berada di Masjid Danau Tok Uban di Kelantan. Kawan-kawan tahu tak cara nak ambil wuduk? Jom ikut Aiman ke dalam masjid cantik ni untuk belajar ambil wuduk. Wah, cantiknya tempat wuduk masjid ni. Tak sabar Aiman nak berwuduk. Sebelum solat, kita mestilah berwuduk dulu. Mula-mula basuh tangan 3 kali. Selepas basuh tangan, kita kena berkumur. Berkumur pun 3 kali tau kawan-kawan. Sekarang, masanya basuh muka. Pastikan semua bahagian muka kena air ya kawan-kawan. Tapi kawan-kawan jangan lupa niat wuduk masa basuh muka. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kemudian, basuh tangan hingga siku. Mula dengan tangan kanan, lepas tu tangan kiri. Seterusnya, kita basuh sedikit kepala. Lepas basuh kepala, kita basuh telinga pula. Basuh 3 kali. Langkah terakhir, basuh kaki sampai buku lali. Celah jari kaki pun kena basuh tau. Alhamdulillah, wuduk Aiman dah sempurna. Jom kita solat di Masjid Danau Tok Uban ni. Bye kawan-kawan.